وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku, dan kali ini kita akan sambung sebuah novel bestseller Bayang Sofia berjudul Rahsia Danny. Kalau dalam Bayang Sofia, kita melihat dunia melalui mata Sofia. Dalam Rahsia Danny pula, segala rahsia dibuka dari sisi seorang lelaki yang pernah melindunginya. Danish Coelho Ilya, seorang atlet tinju terkenal yang hidupnya tidak seindah yang kita sangka. Danny punya segala-galanya, kemasyhuran, kekayaan dan kemenangan demi kemenangan. Namun di sebalik sorakan penonton dan sinar lampu kamera, ada rahsia gelap yang tersembunyi. Rahsia yang mengikat dirinya dengan sebuah organisasi misteri yang menuntut kesetiaan dan darah. Walau pada zahirnya kita lihat Danny satu watak yang kuat, jiwanya penuh luka, terperangkap antara kejayaan dan pengorbanan. Dia berjuang bukan untuk menang tetapi untuk menebus. Dan apabila takdir mempertemukannya semula dengan Sofia, cinta lama yang belum padam menjadi ujian terbesar hidupnya. Sofia, kalau ada peluru menuju ke arah awak, I'll make myself as your shield. Itu janji Danny. Janji yang kini benar-benar menuntut nyawa dan kepercayaannya. Temi Abdullah menulis kisah ini dengan sentuhan penuh perasaan. Ia bukan sekadar tentang cinta tetapi tentang keberanian untuk menanggung akibat masa silam. Tentang seorang lelaki yang memilih untuk menyelamatkan orang lain walaupun dirinya sendiri sedang musnah perlahan-lahan. Setiap helaian rahsia Danny membuatkan kita tertanya-tanya siapakah sebenarnya pahlawan sejati. Adakah yang menang di atas gelanggang atau yang kalah demi menyelamatkan orang yang disayangi? Novel ini penuh dengan konflik jiwa, pengorbanan dan makna sebenar kasih sayang. Ia mengajarkan bahawa kekuatan bukan hanya pada penumbuk, tetapi pada hati yang rela bertahan walau disakiti. Saya Cikgu Wani dan inilah Rahsia Danny, kisah tentang cinta, penebusan dan keberanian melawan bayangnya sendiri. Jumpa lagi dalam slot resensi seterusnya di saluran YouTube Muallim Hazar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang